Adri Faiz pernah mengacara beberapa rancangan hiburan terbitan TV3 dan TV9, antaranya Separuh Akhir Muzik-Muzik, rancangan Makan Angin dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga adalah pelakon drama TV. Pada 9 Disember 2011, Adri Faiz telah melangsungkan perkahwinan dengan pasangannya, Suliza Ismail. Hasil perkahwinan itu, mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata, Adra Afia, tahun lalu. Kegembiraan menerima cahaya mata tiba-tiba bertukar suram bila puteri kesayangan mereka mengalami keadaan perut yang semakin membesar. Atas nasihat pakar perubatan, Adra Afia yang baru berusia 6 bulan terpaksa dibedah pada 13 Januari lalu. Kini tubuh dan mata Adra ketara menjadi kekuningan. Menurut pakar perubatan, Adra perlu menjalani pemindahan hati di Hospital Parkar di Singapura. Sakit apa? Dia nama simptom ni biliary atresia. Apa tu? Saluran di antara hati dengan empedu ke usus kecil tu tak ada. Dia baru jalani pembedahan kasai. Kasai ni dikira dibuat laluan lah. Sebab sebelum ni pun kita masuk hospital sebab hati dia dah bengkak lah. Memang dia dah macam antara stage yang boleh dikatakan lambat lah. Sebab dia patut 120 hari ke bawah. So masa kita hantar tu dah 150 hari lebih, nak dekat 160 hari. So agak lambat, jadi hati dia dah bengkak. Doktor cakap apa? Doktor suggest untuk transplant. Sebab bila umur dah limit tu, no risau lah. 10% tu kira 10% berjaya lah. So 90% tu kurang memuaskan lah apa yang doktor cakap tu. Doktor suruh standby lah, just in case untuk dapatkan transplant. Kalau kita orang tak buat pembedahan ni, nyawa dia kalau kata doktor 2 tahun lah. Dia ada operation, nak pegang macam mana kan? Doktor kata tak apa, dukung je. Tapi kita orang tengok luka dia pun macam tak confident lah nak pegang macam biasa kan. So kita macam pegang ke hadapan macam tu. Nak meniarap pun kita macam tengok. So okey, macam Faiz pergi buat kerja, okey I jaga dia, I tengok dia. Kadang-kadang dia bangun dia menjerit-jerit, mungkin sakit lah. Saya dengar cerita lah doktor kata bawa pergi pembedahan dekat Singapura. Anggaran untuk pembedahan masa tu doktor kata berdasarkan last year dalam 150 Sing dollar ke 200 Sing. So hari ni dia tak tahu rate dia berapa. Tu anggaran untuk perubatan dia sahaja. Liz terpaksa berhenti kerja sebab anak? Bukan terpaksa lah, tapi saya memang nak jaga dia kat rumah. Sebab yelah mak mana yang nak bagi orang jaga sebab dia tak sihat. So lagipun dia masa awal-awal tu doktor kata dia kena breastfeeding every 1 hour. So that's why macam tak apalah, duduk kat rumah breastfeeding dia. Itu je ubat dia, doktor kata breastfeeding. So tak apalah, duduk kat rumah jaga dia. Pasal pembedahan ni, ini tak boleh selamatkan nyawa dia. Ini cuma tak tahu lah, ini kita sebagai hamba lah. Ini cuma doktor kata memanjangkan hayat hati dia. Tapi dia tak boleh menyembuh. Dia cuma membantu sahaja untuk dia hidup lama. Harapan semoga dia cepat sembuh, jadi anak yang baik. Semoga panjang umur. Dan Tuhan sajalah tahu perasaan saya. Anak sulung kan, anak pertama. Sebab tak boleh pisah dia, tak pernah pisah dengan dia. So if anything happen to her, I don't know what will happen. Masa saat dia kena operate tu pun saya tak tahan lah. Dapat bila balik rumah nampak dia tak ada dekat rumah, macam perasaan tu perasaan yang tak dapat digambarkan kalau dia tak ada kat rumah ni kan. So itulah, bila dah sedar tu memang memang saya tak dapat tahan sebab lah. First sebab kecil-kecil dah kena potong. Nak kena makan ubat macam-macam lagi. Tak dapat tahan lah. Tengok dia memang mak mana-mana tak sanggup lah tengok anak dia kena potong. Apa harapan Liz? Harapan saya semoga dapatlah kita sama-sama meringankan beban Adra Afia ni, supaya kita dapat selamatkan nyawa dia.
Ehsan daripada kawan-kawan Liz ni, dia buat satu page untuk anak saya. Lepas tu ada yang positif dan ada yang negatif kat situ. Jadi saya wakil daripada diorang tu, saya nak minta maaf lah kepada yang mana yang mungkin sakit hati dengan kita orang. Dan rasanya Adra pun nak minta maaf kan? Kan? Adra nak minta maaf tak? Wah, Adra pun saya rasa dia minta maaf lah kalau kita orang menyusahkan siapa-siapa sebenarnya. Susah nak cakap bang. Saya tak pernah sangka saya kat satu tahap ni saya terpaksa minta tolong orang-orang yang ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal, tapi anak sendiri kan. Jadi kita nak minta maaf kalau kita ada sakitkan hati siapa-siapa, ada buat siapa yang marah dengan kita orang, kan, kita nak minta maaf. Tapi itulah harapan saya, kalau lah kan boleh kan, gantilah nyawa saya dengan dia. Itu yang saya cakap. Sebab saya rasa saya dah lama dah hidup dalam dunia ni. Dia baru je nak mulakan perjalanan dia. Lagipun dia perempuan kan, kita tak tahu lagi masa depan dia macam mana kan. Jadi kepada yang bantu tu, terima kasih lah banyak-banyak. Yang berdoa dengan kami, terima kasih. Cuma harapan saya nak dia jadi macam anak-anak orang lain lah. Itu je lah. Kalau tanya mana-mana bapak bang, diorang tak pernah harap yang tak baik untuk anak diorang. Semua nak yang terbaik. Jadi saya pun tu lah, saya doa banyak-banyak. Saya memang harap dia dapat lah jalani kehidupan biasa macam anak-anak orang lain. Kos pembedahan untuk pemindahan hati ini dijangka mencecah RM1 juta. Sudah tentu ini di luar dari kemampuan pasangan ini. Seeloknya, kita hulurkanlah bantuan sekadar termampu untuk mereka agar dapat menyelamatkan nyawa Adra Afia. Hantarkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank berikut. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia. Kami di Galaxy ni sebenarnya bersimpati dengan apa yang terjadi kepada pengacara yang kita kenal. Memang seorang yang ceria. Tiba-tiba bila dia bersedih macam ni, kita memang rasa ialah anak dia kan.